Di Perlis ni dia ada banyak bahasa sehingga ada juga orang Perlis sendiri yang katakan tu bukan bahasa Perlis. Seperti kita tahu, negeri Perlis ni antara negeri yang terkecil di Malaysia dan juga selalu dikatakan yang Perlis ni hanyalah diduduki oleh 8 orang saja. Bahkan ada yang mengatakan kalau hampa masuk saja dekat sepadan Perlis, sekali browsing dah sampai dekat sepadan Siam. Tapi walaupun negeri Perlis dikatakan negeri terkecil dekat Malaysia, lorak di negeri Perlis ni tak hanya satu saja. Dia terbahagi kepada beberapa lorak. Perlis ni terbahagi kepada 22 mukim, yang mana setiap mukim ni mempunyai lorak yang berbeza. Salah satu lorak yang diguna pakai oleh orang Perlis sendiri iaitu akulah. Di mana kalau orang luar dengar ni, bahasa dia ni taklah terlalu dalam dan mudah dipahami. Contoh kalau kita ambil kawasan Kangak, kawasan-kawasan tu bahasa Perlis dia lebih santai dan mudah dipahami oleh orang-orang luar, yang di mana kita menggunakan bahasa yang lebih singkat dan padat. Tapi kalau hampa pergi ke Kuala Perlis, bahasa dia tu pun normal, cuma dia lebih rendang. Dia macam relax, slow, hang mau relax, no? Tapi dia bukanlah rendang tu cakap macam seolah orang Penang. Orang Penang tu dia punya rendang, dia lebih kepada macam kalau hang nak main kat sini jangan dia buat pasal, no? Tapi kalau Perlis ni dia relax, dia biasa, dia santai. Tapi kalau kita pergi pula ke belah Berseri, belah kawasan yang nak berhampiran dengan Thailand, cakapan dia tu agak macam tekan sikit. Jadi bahasa ni pun kalau dengar orang Perlis sendiri pun tak tahu yang tu orang Perlis. Jadi kat sini aku bagi salah satu contoh. Kalau lah macam normal orang Perlis biasa macam aku cakap yang hang ni pasal apa? Hang dah ada buat pasal. Tapi kalau korang dengar belah-belah Berseri, dia akan lebih macam, aku sendiri pun tak apa nak pandai cakap, tapi lebih kurang macam ni lah. Kau ni lah aku duk abang dah. Kau mandi belak tak jauh aku. Aku ajak. Dengar dia macam lain, tapi lebih kurang macam tu lah. Dan bahasa-bahasa dia pun beza. Kalau macam belah sini, kalau aku normal, kita sebut kicap. Kalau aku pun kat sini pun sebut kicap. Tapi kalau dengar belah-belah yang dalam, dia pun lebih sebut macam perkataan toyu. Kau ambil toyu tak? Makan nasi. Jadi kalau orang luar dengar tu, dia jadi macam betul ke ni orang Perlis ataupun bukan orang Perlis. Tapi kalau hampa pergi ke belah Arau, dia bahasa dia dah normal lah kat sebelah situ. Sebab Arau ni dia berhampiran dengan Kedah. Bahkan dia banyak berkomunikasi dengan orang luar. Jadi bahasa dekat belah-belah Arau ni dia normal. Kat Arau ni dia banyak universiti. Dia ada UiTM, College Community. Jadi dia dah bercampur dekat situ. Jadi bahasa dekat Arau ni dia kalau nak dengar tu memang sedap sikit lah didengar berbanding belah-belah pedalaman sikit. Jadi lepas ni hampa jangan duk pelik lah kalau hampa dengar kat Perlis ni macam-macam jenis lorak dan juga dialek yang berbeza. Walaupun kami hidup kat Perlis ni negeri yang kecil, walaupun kami hidup 8 orang, walaupun sekali browsing dah sampai dekat sepadan, kami ni hidupnya aman dan damai. Hampa yang ada buat rendang sangat.